bab yang kedua, bab topik fungsi, bab fungsi log dan fungsi eksponen dan juga fungsi log. Hari ini kita akan pergi pada fungsi log. Dan kalau kita buat ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar, setakat ni, iaitu kita dah belajar fungsi linear. Fungsi linear. Okey, fungsi linear. Subtajuk dia fungsi linear. Fungsi dia apa? Y sama dengan mx campur c. At least dah boleh tulis macam ni dah. Okey, fungsi linear bentuk dia mesti y sama dengan mx campur c. Sebab tu saya ulang supaya anda kalau anda dah bagi yang dah faham, dia tahu apa cerita di sebalik y sama dengan mx campur c. Apa itu y, apa itu m, apa itu x, apa itu c. Kalau siapa yang belum tahu, inilah masa untuk anda. Maksudnya itu perkara yang anda perlu tahu dah. Apa itu y sama dengan mx campur c, bla 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 bla. Okay, kemudian kita belajar fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik. Semalam saya tengok ada satu pelajar dia hantar homework dia, bagus dia punya lukisan dia. Lukisan fungsi kuadratik dia bagi saya agak cantik lah. Walaupun dia maksudnya kecantikan, kalau nak kira cantik kan, kecantikan lukisan itu, saya tahu dia dah banyak buat latihan. Dia boleh lukis dengan cantik dengan lukisan tangan. Dia lukis fungsi kuadratik ni, orang kata bagus lukisan dia. Cuma jawapan tak tahu betul tak betul lah, sebab saya belum semak. Tapi bila tengok saya keseluruhan, saya tahu pelajar ni dia memang dia memang buat latihan, barulah dia boleh lukis macam tu. Okey, kita berfungsi kuadratik y sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c. Minggu lepas kita ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen y sama dengan b to the power of x. B kuasa x. Ini yang 3 fungsi asas yang perlu anda tahu. Tetapi jangan salah faham, bukan ini saja fungsi yang ada dalam matematik. Banyak, sangat banyak. Ini saya cuma yang asas dia yang inilah. Untuk 3 fungsi yang sebelum ini. Okey, untuk hari ini kita masuk pada fungsi yang keempat, namanya fungsi log. Fungsi log ni atau fungsi, saya kata ni log atau fungsi logaritma. Fungsi logaritma iaitu y sama dengan log asas b bagi x. Itu cara kita menulis. Y sama dengan log bx. Sebagaimana yang ada dalam persamaan 2.4, dalam persamaan 2.4 y sama dengan log bx. B ialah asas dia, sama macam eksponen. Y ialah masih julat, y pun boleh ubah tak bebas, pun boleh ubah bersandar. X ialah domain, pun boleh ubah bebas. Input, sama macam yang asas tadi yang kita belajar pada kuliah kita yang pertama. Muka surat yang pertama dalam bab ni, dalam topik 1 ialah kita bercerita pasal domain dan julat, input dan output. Jadi cuba sekarang ni kita ada B, base. Log tu dalam itu ialah singkatan bagi logaritma. Dalam kalkulator awak dia akan tulis 2. Satu log, satu lagi ln. Nanti saya terangkan apa itu log, apa itu ln. B ialah base. Nilai X mesti positif, B mesti positif, dan nilai B tak boleh sama dengan sama dengan 1. Itu dia punya syarat dia sama macam eksponen. Cuma kat sini yang saya nak tekankan, setiap fungsi log tu dia ada fungsi eksponen ni. Setiap fungsi log ada fungsi eksponen. Setiap fungsi eksponen ada fungsi log dia. Jadi erti kata lain, fungsi log dan fungsi eksponen ni dia saling berkait antara satu sama lain. That's why bila belajar log mesti belajar eksponen. Bila belajar eksponen mesti belajar log. Macam tu kembar dia antara satu sama lain. Dan dalam proses aplikasi ni, dalam matematik, fungsi ni bukan saja log, bukan saja eksponen, termasuklah semua fungsi yang lain, linear, kuadratik dan lain-lain yang saya tak ajar kat sini. Semuanya akan kadang-kadang boleh digunakan secara serentak, secara silih bergantung pada kesesuaian. Bergantung pada kesesuaian apa masalah yang kita nak selesaikan. Pada peringkat pertama nampak macam linear. Lepas tu selesai buat the next step, jumpa kuadratik, selesaikan kuadratik. Pada kata bla 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 bla, teruskan nak selesaikan, jumpa pula eksponen, selesaikan dengan eksponen. Bla 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 bla, jumpa pula log, selesaikan dengan menggunakan log. Itu saya boleh share berdasarkan pengalaman saya dulu belajar matematik, sekarang pun mengajar matematik. Nah, saya gunakan sikit dalam saya punya kerja seharian, research dan sebagainya. Begitulah keadaannya. Kita kena tahu kita berdepan dengan apa, berdepan dengan siapa.
apa fungsi yang terlibat, apa rumus yang boleh digunakan, apa sifirnya. Itulah matematik sebenarnya. Itulah matematik. Bila kita tak boleh selesaikan sebab kita tak tahu apa, dia bertanya pasal apa ni. Dia tanya pasal apa. Apa lagi kalau kita tak tahu, dia nak gunakan rumus apa, fungsi apa. Itulah matematik. Kalau awak boleh jawab soalan tu, insya-Allah anda mesti boleh selesaikan. Setiap perkara tersebut dia ada uniqueness dia, ada dia punya keperbezaan dia masing-masing antara satu perkara dengan perkara yang lain. Jadi bagi fungsi log, okey, saya nak rujuk muka surat ni. Saya awak ujuk muka surat berapa ni? Muka surat muka surat 59. Muka surat 59 saya nak explain pada muka surat 59 termasuklah jadual 2.2. Saya kena tulis baru anda boleh nampak. Soal matematik ni bukannya kursus untuk baca. Sama ada nak mengajar ke belajar ke, sama ada untuk pensyarah ataupun untuk pelajar, anda kena tulis. Barulah anda akan dapat apa yang nak disampaikan bagi setiap perkara tersebut. Okey, saya nak rujuk muka surat 59. Anda rujuk muka surat 59 ya. Okey. Apa itu fungsi log? Y sama dengan log Bx. B itu log Y sama dengan log dengan asas B dan juga X pun boleh dibaca begitu. Ataupun kita tulis Y sama dengan log Bx. Dia automatik. B itu ialah base dia. Okey, inilah fungsi log. Fungsi log. Bagi setiap fungsi log, ada fungsi eksponen dia. Ada bentuknya, bentuk eksponen dia. Dalam arti kata lain, apakah fungsi yang setara dengan fungsi log ni dalam bentuk eksponen? Eksponen je yang setara, dia fungsi yang sama. Garisan tu sama. Bila kita lukis, kita dapat satu garisan yang sama. Tapi dia ada dua fungsi di dalamnya. Itu maksud dia. Fungsi log ni, bentuk eksponen dia, kalau Y sama dengan log Bx, fungsi eksponen dia ialah X sama dengan B kuasa Y. X sama dengan B kuasa Y. Jadi, bentuk eksponen bagi fungsi log ialah, kalau Y, apa fungsi log dia? Fungsi log dia ialah Y sama dengan log Bx. Bentuk eksponen dia ialah X sama dengan B to the power of Y. B kuasa Y. B kuasa B with Y power. Itu maksudnya bagi fungsi log dan juga fungsi log dan fungsi eksponen. Jadi setiap fungsi log ada eksponen, setiap fungsi eksponen ada fungsi log. Tetapi dalam bab sebelum ni kita ada belajar yang ni kan. Fungsi eksponen kita tulis Y sama dengan B kuasa X. Y sama dengan B kuasa X. Yes, ini bentuk eksponen. Tapi ini adalah eksponen yang lain. Dia bukannya fungsi log dia bukannya Y sama dengan log Bx. Kalau saya nak kembangkan ni, yang ini bentuk log dia ialah X sama dengan log By. Bentuk log dia. Y sama dengan log Bx, X sama dengan log By. X sama dengan By ataupun Y sama dengan log Bx. Itu bagi fungsi log dia. Jadi kalau fungsi eksponen saya ialah Y sama dengan Bx, bentuk log dia ada bentuk lain, X sama dengan log Bx. Cuma dalam kelas ni kita fokus yang ini dulu. Kita fokus dalam format ni Y sama dengan log Bx. Okey, contoh. Rujuk kalau ada soalan boleh tanya. Okey, contoh. Katalah saya nak rujuk jadual 2.2 muka surat 39. Saya ada fungsi ni. 2 sama dengan log 636. 2 sama dengan log 636. Okey. Apa bentuk eksponen dia? Bentuk eksponen dia kalau Y sama dengan log Bx, X 36 sama dengan asal dia B 36. Jadi kat sini Y, satu Y, ini B, ini X. Y sama dengan log Bx. X sama dengan 6 B kuasa Y. X sama dengan B Y. X sama dengan 6 kuasa 2.
Memang betul lah, 6 kuasa 2 sama dengan 36. 6 darab 6. 6 kuasa 2. Okay, contoh yang lain. Saya ada ni. 4 log 381. Jadi sini Y, sini B, sini X. Y sama dengan 4, B sama dengan 3, X sama dengan 81. Jadi apakah bentuk eksponen dia? Bentuk eksponennya X sama dengan BY. 81, 3 kuasa 4. 81 sama dengan 3 kuasa 4. Okey, saya rasa semua boleh ikut. Kalau ada soalan, anda boleh tanya. Okay, Y sama dengan log BX, X sama dengan BY. Okey, apa maksud log ni? Okey, apa maksud log? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan log ni? Y sama dengan BX. Y sama dengan BX. Kita nak lihat kat sini. Saya ambil contoh terus. Saya ambil contoh. Okey, katalah saya tutup 4 ni. Okey, yang 4 ni tak tahu berapa jawapan dia. Berapa sama dengan log 381. Kita tahu jawapan dia 4. Jawapan dia mesti 4. Kenapa jawapan dia 4? Itu dalam belajar kadang benda dia menarik. Kenapa 4? Kenapa log 636 sama dengan 2? Kenapa log 10 sama dengan 1? Sebagainya. Kenapa log 100 sama dengan 2? Dan bla 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 macam tu kan? Okey, jadi kalau log 381 ni kalau saya cuba nak sampaikan dalam ayat yang paling mudah. Dia bukan bahasa buku lah. Kalau bahasa buku dia panjang kan. Kalau bahasa biasa ni, log 381 tu dia bermaksud 3 tu. 3 tu, yang asas tu, yang 3 ni. Asasnya 3 kan. 3 tu, kita perlu kuasakan berapa kali? Kita perlu gandakan berapa kali untuk dapat 81 ni? 3 tu kita kena kuasakan berapa kali untuk dapatkan 81. Itu maksud dia. Itu maksud log 381. Maksudnya apa? 3 ni kena kuasa berapa baru dapat 81. 3 ni kalau bahasa mudah je, kita tahu kan 2 kuasa 2 sama dengan 4. Apa maksud dia? Kenapa 4? Sebab 2 darab 2. 2 tu kita kuasakan 2 kali. Kalau 2 kuasa 3, kita dapat 8. Itu 2 darab 2 3 kali. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Itu maksudnya. 2 kita kena gandakan 3 kali untuk dapatkan 8. Jadi dalam bentuk log maksudnya 3 perlu digandakan berapa kali untuk dapat 81. Kita kalilah. 3 darab 3 9. 9 darab 3 81. 9 darab 3 27. 27 darab 3. 27 darab lagi 3. 3 kali 7 81. Kena darab berapa kali? Kena darab 4 kali. Terlebih pula. Kena darab 4 kali. 3 darab 3 darab 3 darab 3. 3 ni kena darab 4 kali. Barulah dapat jawapan 81. Itu kalau cara manual dia. Jadi sebab itulah log 381. Jawapan dia mesti 4. Maksudnya apa? 3 ni perlu digandakan 4 kali. Perlu dikuasa 4. Barulah dapat 81. Inilah bentuk eksponen dia. Y sama dengan BX. Saya letakkan lain. Ini kaitan dia. Ini saya rasa yang paling mudah yang saya boleh sampaikan. Y, B, X. X 81 sama dengan B kuasa Y. 3 tu perlu digandakan 4 kali. Jadi, kalau kita ambil yang simple-simple kan. Kita ambil yang simple-simple log katalah log 10 100. Log 10 100. Maksudnya apa? 10 perlu digandakan berapa kali untuk dapat 100. 10 perlu digandakan berapa kali untuk dapat 100. Dan tentulah kita tahu jawapan dia 2 kan. 10 tu perlu digandakan 2 kali. 10 darab 10 sama dengan 100. That's why jawapan dia 2. Itu log. Itu yang dinamakan sebagai log. Kalau ada soalan, anda boleh tanya seperti biasa. Dan contoh-contoh yang lain, kalau lihat
Kita ada apa ni? Log 100. 1. 10 ni perlu dikuasa, 100 tu perlu dikuasakan berapa kali supaya dapat 1. Maksudnya ialah kosong. Maksudnya nilai dia ialah kosong. Sebab apa? 100 kuasa kosong sama dengan 1. Semua nombor dikuasakan dengan kosong, jawapan 1. Ini anda boleh gunakan calculator. Saya test yang lain. Katalah saya test yang lain. Log 81 bagi 9. 81 ni perlu dikuasakan berapa dapat 9? Kalau kuasa 1 dapat 81. Kan? Apa ni? Sekarang dia nak lagi kecil. Bila dia nak lagi kecil, jawapan dia mesti dalam bentuk titik perpuluhan. Jawapan sebab dia nak dapat 81 perlu digandakan berapa kali. 81 tu perlu kuasa berapa? Kuasa 1 tak boleh. Sama dengan 81. Kuasa 2 lagi besar. Kita nak lagi kecil. Maksudnya dia mesti bawah 1. Bawah daripada 1. Dan kita tahu 81 ni punca kuasa 81 sama dengan 9. That's why cikgu suruh hafal dulu kan. CP 9 kali 9 81. Belajar punca kuasa, belajar kuasa 2 dan sebagainya. Kat sini lah dia punya penting dia. Jadi kita tahu punca kuasa 81. Punca kuasa 81 apa? Punca kuasa 81 sama dengan 9. Ini ialah kalau hukum eksponen, ini ialah kuasa 1 per 2. Punca kuasa 2 81 sama dengan 81 kuasa 2. Ini hukum asas bagi eksponen. That's why jawapan dia, kita tahu jawapan dia ialah 1 per 2. Seperti dalam jadual yang ada dalam buku. Dia punya pemahaman. Kadang-kadang log ni tak perlu pakai kalkulator. Cuma kita tahu kaitan antara satu nombor dengan nombor yang lain. Itu yang dimasukkan dengan log. Itu yang dimasukkan dengan log. Balik pada nota kita. Okey, ini jadual 2.2. Saya dah terangkan sebahagian dia. Yang lain saya tinggalkan untuk anda buat ulang kaji. Satu lagi. Log. Ni log 30 bagi 30. Jawapan dia 1. Sebab apa? 30 nak jadikan 30 kena ganda sekali sajalah. Mana 1 saja kan? Tak perlu lagi kita darat 2, 30 sendiri. Sebab tu apa-apa nombor yang kuasa 1, kita akan dapat nombor tu balik. Nombor itu semula. Okay, betul dia punya ni. Okey, contoh-contoh yang lain. Okey, contoh 2.8. Okey, ada kat sini ada beberapa pembetulan sikit saya rasa. Jalan kerja dia dah ada. Telah pun diberi. Okey, saya cuba terangkan contoh yang kedua ni lah. Contoh yang kedua ni ada pembetulan sikit. Okay, contoh yang ini anda betulkan dalam buku masing-masing. Kita ada log E X campur 2. Okey, log E ni okey, jangan tanya dulu lah, tulis je. Sebab kita ada log asas E. E ni ialah 2.718. Sebab tu dalam kalkulator awak dapat E. Sebab ini adalah nombor yang popular yang lazim digunakan. Kata log asas E bahagi sekarang kita dangkungan X campur 2 sama dengan 8. Nak selesaikan tukar jadi log. Y sama dengan log BX. X sama dengan X campur 2 sama dengan E kuasa 8. Jadi buka kurungan X campur 2 sama dengan E kuasa 8. Jawapan dia X sama dengan E kuasa 8 tolak 2. Ini jawapan dalam buku ni salah. Kira betul kan. Jawapan dia ialah ini ialah yang ini pun salah. Ini bukan E78. Ini E8. E8. Tolong betulkan dalam buku. Jawapan dia X sama dengan E8 tolak 2. Kita boleh berhenti setakat ni. Tak perlu diteruskan. Lagi contoh-contoh yang lain. Okey, contoh yang lain jalan kerja dah ada, saya tinggalkan untuk anda buat ulang kaji. Kalau ada persoalan dan sebagainya, anda boleh share dengan saya. Okey, hukum asas log ni banyak, memang banyak hukum asas log dia. Ini yang saya boleh senaraikan, ada 9 ni yang perlu anda tahu dalam buku muka surat 61 yang berkaitan dengan hukum asas log ni. Okey, saya tak berhasrat nak suruh awak hafal, tapi saya lebih suka kalau awak faham benda ni. Faham dan ingatlah.
Kalau hafal tu kadang-kadang kita belum tentu faham sebab kita akan gunakan fungsi-fungsi ni bergantung pada keadaan. Dalam exam ni kalau dia tanya baru gunalah. Cuma dalam amalan kita bila buat research dan sebagainya, kadang-kadang kita perlukan fungsi yang berbentuk log. Ada asal je. Sebab log ni dia special sikit. Dia ada raja khas dia. Nanti saya akan tunjukkan. Cuma di sini apa yang saya boleh contoh saya nak sentuh beberapa yang asas. Jadual 2.3 sila rujuk jadual 2.3 muka surat 61. Mungkin yang saya boleh highlightkan kat sini ialah kita ada katalah log asas log 1. Log pergi satu per satu. Okey, yang ini. The logs BM. M ni ada dalam N ada kuasa. N ada kuasa dia. Log BM kuasa N. Okey, perkara ini hanya boleh dibuat bagi fungsi log sahaja. Fungsi lain dia tak boleh. Apa yang boleh tu? Apa yang boleh tu? Yang kuasa dia tu. Kita boleh turunkan kuasa dia. Kita boleh bawa turun kuasa dia. Hanya berlaku dalam fungsi log untuk kelas ni. Jadi kalau saya ada log BM kuasa N, apa kuasa tadi? Ni kuasa ni kan. Saya boleh bawa turun dia, tulis kat depan ni. Jadi ini sama dengan N log BM. Nampak tak? Kuasa dia kat sini tadi, kita dah turunkan. Dah tak ada kuasa dah. Kuasa ni dah diturun, letak ke depan. Ini hanya boleh dibuat bagi fungsi yang berbentuk log. Kita boleh tukar fungsi tersebut dalam bentuk log. Okey, sebagai contoh, katalah saya ada dalam buku contoh yang lain, saya nak ambil contoh, ada tak contoh kuasa? Kita ada kuasa sini Katalah saya ambil log log 2 bagi 17 kuasa 3. 17 kuasa 3. Jadi ini kita boleh tulis 3 log 2 17. Tak perlu ada kuasa dah. Sebab kuasa tu telah pun dibawa ke depan. Ataupun secara umum saya tulis log 4 10 X. Log 4 10 kuasa X. X tu sebab dia log, kita boleh buat turun. Jadi ini sama dengan X darab log 4 10. Padahal yang X ni asalnya ialah kuasa tadi. Sebab dia bentuk log, kita boleh turunkan dia. Itu ciri yang pertama bagi bentuk log. Okey, yang seterusnya yang mungkin yang boleh menarik perhatian sikit ialah log bagi 1. Apa-apa saja log bagi 1 sama dengan kosong. Log untuk nombor 1, kalau ambil kalkulator, ambil log 1. Log 1, asas dia tak kisahlah asas apa pun sekali. Tak kisahlah apa asas dia sekali. Bagi 1, jawapan dia mesti kosong. Untuk kita nak check. Okey, jawapan dia mesti kosong untuk semua log. Yang log 1 mesti kosong. Sebab apa? Kenapa? Kenapa? Sebab Y sama dengan log BX, 1 sama dengan B kuasa kosong. Apa-apa nombor yang dikuasakan dengan kosong, jawapannya akan 1. 1 kuasa kosong, 1. 10 kuasa kosong, 1. 100 kuasa kosong, 1. 1000 kuasa kosong, 1. 1 juta kuasa kosong, jawapan dia 1. Apa-apa nombor yang kuasa dia kosong, jawapan dia sebenarnya adalah 1. Itu contohnya. Okay, log dengan asas B dan X sama. Log B bagi B. Jawapan dia 1. Asas dan X dia sama. Ni dia. Asas B. X dia pun nilai dia sama dengan B. Jadi jawapan dia akan 1. Sebagai contoh, kalau saya ada log 4 bagi 4. Jawapan dia 1. Tak payah tengah kalkulator. Jawapan dia mesti log 10 bagi 10 sama dengan 1. Log 100, asal 1 tapi X pun 100. Jawapan dia 1.
Itu dia punya kaitan dia antara antara ciri-ciri dalam yang ada dalam fungsi log ni ini. Okey. Seterusnya yang perlu awak tahu ialah log 3, log 4, 4, 5. Okey, satu saya tak nak. Okey. Okey, sekarang nak tukar asas. Adakah asas tu boleh ditukar? Yes, asas tu boleh ditukar. Tapi bila tukar dia mesti setara. Kenapa dia asas 3, kenapa dia asas 4 dan sebagainya, ada sebab dia. Bergantung pada kuasa yang kita nak cari. Ada tak saya nak boleh nak tukar log asas 3 kepada log asas 2? B nak tukar boleh tak? Boleh. Jawapan dia boleh. Katalah saya ada log asas 2. Log asas 2 bagi 6. Saya nak tukar dia jadi log asas 3. Okey, untuk tukar dia log asas 3, okey, dia akan dapat nisbah. Kita nak tukar dia jadi log asas 3, log asas 3. Tak kisahlah 3 ke 10 ke dan sebagainya. Jadi dia adalah tulis je log asas 3 bagi 6. Yang asal kan? Bagi log asas 3 untuk asas yang lama. Asas yang lama ialah 2. Log 3 bagi 6 bagi log 3 bagi 2. Itu bila kita nak tukar asas je. Kadang-kadang kita perlu tukar asas untuk memudahkan pengiraan. Tapi dia tak semestinya dibuat Dia berdasarkan keperluan. Okey, log SPM macam mana 25 hingga. Okay. Dan ada dua log yang special kat sini. Ada dua log yang special. Kalau awak lihat dalam kalkulator anda, ada perkataan log saja. Dia tak tulis asas dia. Dia hanya tulis log. Yang kedua dia tulis ln. Yang kedua dia tulis sebagai ln. Dua log ni ialah log yang kata eksklusif sikit. Kalau log tu ditulis kalau lihat kat sini yang saya nak sampaikan, tak ada asas dinyatakan. Log mesti ditulis dalam bentuk asas. Nampak? Semua log yang saya tulis mesti saya tulis asas dia. Semua ada asas dia. Log mesti ada asas dia. Eksponen pun mesti ada asas dia. Tapi kalau kita tulis log sahaja, tak ada asas berapa. Log saja itu sebenarnya ialah log asas 10. Dalam kalkulator awak ialah log asas 10. Yang perkataan log tu, simbol log, kalau saya tulis y log, kalau saya tulis begini, contoh log 2. Apa asas dia? Automatik asas dia ialah 10. Selalunya 10 tersebut tak ditulis. Jadi button log tu ialah khusus untuk log asas 10. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah ln tu. ln ialah kalau dalam buku muka surat 50 ada sebut. Muka surat 50, nama dia ialah log asli. Ini ialah log asli. Log asli ialah ataupun bahasa Inggeris kita tulis natural log. Dia sebenarnya ialah log asas E. Log asas E iaitu log dia adalah bukan E tu silap nombor pula. Log dia ialah log asas E. E yang itu. ln ialah log asas E. Apa itu E? E ialah 2.781878 dan seterusnya. Itu nilai E. E sama dengan 2.7818. Dalam kalkulator nilai itu ada. Gantikan saja EX sama dengan 1. Ini kalau berdepan saya boleh tunjukkan. 2.718. 2.718 dia berulang. 7 1 8 2 8 1 8 2 8. 2.7 18 28 18 28 18 28 dan seterusnya. Nombor dia akan banyak berulang-ulang. Selalunya kita tulis 2.718. Kalau 3 titik, 3 titik perpuluhan. Itu maksud ln. ln ialah log asas E ataupun natural log. Okey, ada soalan sebelum saya teruskan?
Tak tahu nak tanya apa, Doktor. Okey, tak apa. Terima kasih. Belum nampak lagi kan? Okay. Nanti bila buat latihan insyaAllah ada banyak pertanyaan. Jadi dengan bertanya tu anda boleh tak barulah tahu apa benda yang tak tahu. Okey. Macam mana bentuk rajah dia? Kita ada eksponen, ada rajah dia. Kuadratik ada rajah dia. Linear ada rajah dia. Log pun ada rajah dia. Ciri-ciri dia anda perlu tahulah bentuk dia. Ini bentuk dia. Kalau saya baca. Okey, saya nak baca dengan rajah sekali. Graf fungsi log ni ada dalam muka surat 61. Saya nak huraikan kat sini. Ini rajah dia. Bentuk dia sama ada yang biru atau merah tu bergantung pada B dia. Kalau B dia lebih besar daripada 1, bentuk dia warna merah tu. B lebih besar daripada 1. Bentuk dia warna merah. Rajah dia semakin meningkat macam ni. Kalau B dia antara 0 dengan 1, dia jadi warna biru. Dia jadi warna biru. Macam ni. Yang mana satu dia hanya ada 2 je bentuk ni. Ini bentuk asas Kalau bentuk yang dah canggih-canggih, sophisticated tu, campur sana, tolak situ, ini bagi sana, dia akan berubah sikit lah. Ini saya tunjukkan yang paling asas. Y sama dengan log bx bagi fungsi eksponen. Rajah dia sama ada yang biru atau yang merah bergantung kepada nilai B. Okay, jadi ciri yang pertama. Kalau ujuk buku dia, muka surat sebelumnya, muka surat 61, saya nak uraikan rajah ni secara ini. Okey, berdasarkan rajah ni, dia kata apa yang pertama, nilai X, domain dia, mestilah antara 0 dengan negatif infinity. Ini yang pertama, domain dia. Nilai X antara 0 dan negatif infinity. Kat mana 0 dan negatif infinity? Kalau kita plotkan, okey, sini Y 0. X, bukan 0. Tidak. Y positif, X pun positif. Y positif, X negatif. Yang di bawah ni, X negatif, Y pun negatif. Dan ini Y negatif, X adalah positif. Itu dia punya kaitan positif negatif. Bila kita lukis SATA ni, rajah basic bagi paksi X dan paksi Y, mesti lihat dia punya nilai dia. Okey, untuk fungsi log, dia kata domain bagi X mestilah antara 0 dan negatif infinity. Kat mana 0? Kat sini 0. Infinity kat mana? Semakin besar nilai X. Jadi rajah ni, domain dia hanya valid pada bahagian X positif saja. Sebab tu kat sebelah kanan ni, sebelah kiri ni, tak ada X. Tak ada rajah dia. Sebab rajah tu hanya wujud pada bahagian X positif sahaja. Sebab tu dia tulis 0 hingga negatif infinity. Paling rendah pun 0, dan dia boleh setinggi-tinggi langit, orang katalah. Dia boleh mengambil nilai sebesar-besar mungkin. Tapi as long as dia lebih besar daripada 0. Julat. Nilai Y. Nilai Y antara negatif infinity sehingga positif infinity. Y boleh mengambil sebarang nilai. Daripada negatif, positif, bawah 0, lebih besar dari 0, maksimum, minimum, tak kisah. Sebab tu bila kita lukis, ini dia kawasan Y. Bahagian di mana Y positif dan juga Y negatif yang di bawah ni. Rajah ni dia boleh wujud dalam kawasan Y positif dan negatif. Dalam X, dia mesti X yang positif saja. Itu pertama. Dan rajah ni, dia mesti melintasi titik 10. Ini dia punya titik koordinat dia. 10. Bila lukis, tu kena tunjukkan yang ni. Dia melintasi titik X sama dengan 1. X sama dengan 1. Y sama dengan 0. Dia special. Macam eksponen. Eksponen X 0, Y 1. Yang ni dia terbalik sikit. Sebab dia adalah fungsi yang berbeza. Okay, lagi apa? Melintasi titik selanjar dalam selang. Selanjar ni maksudnya bila lukis fungsi eksponen tak boleh terputus. Dia mesti bersambung. Bila awak lukis, bersambung terus. Naik ataupun turun. Kalau terputus kat mana-mana, dia tak memenuhi syarat asas dia. Dia mesti bersifat selanjar. Bagi fungsi
fungsi log ini. Fungsi semakin meningkat dalam selang kosong infinity, ya betul, jika B lebih besar dari 1, dan semakin berkurang dalam selang kosong infinity jika B negatif 1. Itu saya dah terangkan tadi. Fungsi ini akan semakin meningkat. Makin meningkat mana yang merah ni? Dalam selang X kosong sampai X infinity, as long as B dia lebih besar dari 1. Tapi kalau B dia lebih kecil daripada 1, fungsi tersebut akan semakin menurun apabila X menghampiri infinity. Semakin besar X, nilai fungsi itu semakin kecil. Maksudnya dia fungsi yang semakin menurun lah bagi fungsi log ini. Satu lagi, dia dalam keadaan semakin meningkat bila B dia lebih besar daripada 1. Ini bentuk asas bagi fungsi log. Sebagai contoh 2.9, kalau awak boleh lihat, saya tak nak pergi detail raja ni. Bila saya plotkan, saya gantikan X. Ini dia. Fungsi dia Y sama dengan log 2X. Dalam kalkulator, dia log 2X tak ada. Yang dia ada log 10. Gantikan. Okey, macam mana nak dapat nilai ni? Ini saya nak share. Okey, saya nak ambil jadual ni. Macam mana nak dapat data ni? Okey, saya cuba nak bantu supaya boleh dapat. Okey, saya boleh bawa tak ni? Dan save, copy and delete. Okay, saya copy. Nak masuk kat sini boleh dapat. Paste. Okey, dapat. Okey, saya nak tunjuk ini. Fungsi dia Y sama dengan log 2X. Bila X sama dengan 1. Jadi saya ambil yang satu ni. X sama dengan 0.1. Bila X sama dengan 0.1, dia jadi apa? Y sama dengan log 2 0.1. Dia kata Y 3.322. Okey, macam mana nak buat? Kita kena tukar dia punya kena tukar dia punya log dia. Kita tukar dia kepada log yang ada dalam kalkulator, log asal 10 kan? Log dia, okay, saya test dulu. Log asas 10 bagi 0.1 dengan log asas 10 bagi 2 tadi. Negatif 3.3 3.322 lebih kurang 3.10. Okey, macam mana nak buat ni dalam kalkulator? Nak tunjuk apa ni? Nak tunjuk kat online ni payah sikit kan? Cuma saya boleh tulis, awak boleh cuba. Okey, dekat button kalkulator awak ada log. Okey, log ni tukar dia jadi, kita tukar tahun asas dia kepada log saja. Y sama dengan log asas 2. Asas dia ialah 2. 0.1. Tukar kepada tahun asas 10. Log asas 10 log bagi 0.1 bahagi dengan log, tekan button log. Log berapa? Asas yang lama. Log 2. Anda akan dapat jawapan ini. Dan begitu juga kalau 0.5 kan? X 0.5 log 0.5 bahagi dengan log 2. Akan dapat jawapan dia negatif 1 sampailah yang hujung ni. Kalau saya ambil yang hujung ni, ini ialah dalam kalkulator log 5 bahagi log 2. Saya ambil kalkulator log 5 bahagi dengan log 2. Log asas 10 bagi 2. Log 2 bagi 10 bagi 2. Cek 2.32. Jawapan yang betul 2.32. That's why anda perlu tahu macam mana nak dapatkan nilai dalam jadual tu. Okey, kalau berdasarkan kalkulator yang ini. Ataupun kalau ada pertanyaan nanti, kalau tak tu nanti masa kita jumpa sesi bersemuka tu nanti awak tanya balik soalan ni. Bawa kalkulator, saya akan tunjukkan macam mana nak apa ni untuk dapatkan jawapan dia. Okey, cuma di sini lihat log ni. Ini unik dia, pintasan dia. Semua log dia akan pintas kat sini. Ini ialah Y sama dengan log 21. Log 21, jawapan dia ialah kosong. Ini sama dengan apa ni dalam kalkulator? Dia ialah log 1 bagi log 2. Kalau saya try, log, betul tak jawapan dia kosong? Log
asas 10 bagi 1 bahagi dengan log asas 10 bagi 2. Jawapan dia lah. Jawapan dia adalah kosong. Jawapan dia memang kosong. Sebab tu bagi fungsi log, kalau kita plotkan, ini raja dia. Saya dapat raja yang semakin meningkat. Raja tu semakin meningkat. Sebab apa? Sebab B dia 2. B dia sama dengan 2, lebih besar daripada 1. Ini bentuk bentuk raja tu. Log 2 bagi X. Okey, manakala untuk contoh B lebih kecil daripada 1. Okey, pun ada. B lebih kecil daripada 1 ni. Contoh yang sama. Fungsi yang sama. Fungsi tak sama. Cuma saya tukar B dia. Ini ialah kalau ditulis balik. Ini ialah Y sama dengan log 1/2. Atau 0.5 bagi X. 1/2. 0.5. Dan kita dapati dia masih memintas titik X1 Y0, tapi kali ini raja ni semakin berkurangan. Sebab B dia adalah 0.5. B lebih kecil daripada 1 tapi lebih besar daripada 0. Itu secara secara basic dia yang berkaitan dengan fungsi-fungsi log. Okey, yang terakhir hubungan fungsi eksponen dengan fungsi log. Ini dah kalau kita lukis raja dia secara umum, awak akan dapat bentuk pattern begini. Cuma dalam buku ni sebab dia tujuan buku teks kan. Untuk tujuan buku teks saya terpaksalah tulis lukis dengan menggunakan apps. Supaya untuk tujuan buku lah. Tapi kalau untuk tujuan latihan, anda lukis raja ni satu persatu. Ini saya lukis fungsi log dan fungsi eksponen dalam satu raja yang sama. Saya akan dapat macam ni. Yang ni eksponen B dia sama dengan 2. Manakala yang di bawah tu ialah fungsi log. Saya rasa ni fungsi log ni Y sama dengan ini bukan Y sama dengan 1/2. Tengok aja masalah. Ini ialah Y sama dengan, tolong betulkan ya. Ini ialah log asas 2. Sebab B dia lebih besar daripada 1. Raja dia meningkat. B dia mesti lebih besar daripada 1. Log asas 2. Bukan asas 1/2. Log asas 2. Jadi lain pula je bikin log asas 2. Itu ialah Y sama dengan log 2 bagi X. Yang di atas tu ialah Y sama dengan 2X. Ini bagi fungsi eksponen. Dan bawah ni ialah fungsi log. Bila saya lukis satu garisan simetri, seolah-olah saya dapat dua garisan tu dia macam reflect each other. Dia macam cermin kan. Garisan cermin. Yang atas tu fungsi eksponen, yang bawah tu fungsi log. Jadi kalau kita boleh buat kesimpulan kat sini, untuk fungsi log ni, bagi satu-satu fungsi eksponen, dia ada reflection dia. Reflection dia ialah pada fungsi log. Log yang sama, asas yang sama. Kalau log 10, eksponen Y sama dengan asas untuk eksponen 10, asas untuk log pun mesti 10, kita akan dapat raja macam ni. Macam dia ada reflection antara satu sama lain. Itulah ciri dia bagi dua fungsi. Tetapi kalau saya saya nak tukar fungsi ni dalam bentuk eksponen. Okey, kalau Y sama dengan fungsi ni, Y sama dengan log 2X, apakah bentuk eksponen dia? Bentuk eksponen dia ialah X sama dengan 2 plus Y. Dia akan berkongsi raja yang sama. Jadi raja yang warna merah tu, dalam bentuk log Y sama dengan log 2X, dalam bentuk eksponen, itu ialah X sama dengan 2 kuasa Y. Sama juga yang ini. Eksponen dia Y sama dengan 2X. Log dia X sama dengan log 2Y. Untuk raja yang sama. Setiap fungsi log ada fungsi eksponen dia. Bila dia setara, maksudnya dia adalah fungsi yang sama, dia mesti berada dalam raja yang sama. Jadi sama ada dia biru atau merah, dia boleh ditulis dalam bentuk log, boleh ditulis dalam bentuk
dalam bentuk eksponen. Ini secara umum dia. Begitu juga untuk yang lain perkara ini sama. Sama ada saya pakai asas apa sekalipun. Satu lagi dalam kalkulator kita ada E. Log asas E, Y sama dengan EX. Log dia ialah X sama dengan log EY. Log EY kita tulis dia sebagai ln. Y sama dengan ln. Bagaimana yang saya dah sebut tadi, itulah dia punya bentuk dia. Yang di bawah ni ialah Y sama dengan ln E. Bentuk eksponen dia ialah Y sama dengan ln E ni. Ini ialah sebenarnya log Y sama dengan ln E pula, salah. Y sama dengan ln X. Tolong betulkan. Y sama dengan ln X. Ini sama dengan log E bagi X. Y sama dengan ln X, saya ulang, sama dengan dia adalah juga boleh ditulis sebagai Y sama dengan log E bagi X. Apa bentuk eksponen dia? Bentuk eksponen dia X sama dengan E kuasa Y. Saya tulis kat bawah sikit supaya jelas. Bentuk eksponen dia bentuk eksponen dia ialah X sama dengan E kuasa Y. Y sama dengan log EX, X sama dengan E kuasa, X sama dengan E kuasa kuasa Y. Itu dia punya perkaitan antara fungsi log dengan fungsi log dengan fungsi eksponen. Jadi bila kita lukis ajar, asalnya mungkin berbeza, tapi pattern dia samalah. Patternnya lebih kurang sama, dan tentulah kecuraman dia berbeza-beza bergantung pada nilai asas dia. Jadi sama ada dia log atau eksponen, asal dia penting. B dia penting. Sama ada B tu, kena ingat B mesti positif, mesti lebih besar daripada kosong, tetapi nilai dia sama ada nilai dia boleh dibagi kepada dua. Kedua-duanya mesti positif. Satu lagi antara kosong dengan satu lagi sama dengan lebih besar daripada satu. Sebab dia akan mempengaruhi bentuk ajar dia. Jadi secara keseluruhan, apa yang anda boleh dapat kat sini ialah anda akan nampak bahawa setiap ajar ni sama ada fungsi log, fungsi eksponen dan sebagainya, dia mesti ada bentuk dia sendiri. Dia mesti ada ciri dia. Dia mesti ada dia punya kisah dia masing-masing. Cerita dia masing-masing. Itulah yang anda perlu tahu untuk keempat fungsi ni. Fungsi log, fungsi eksponen, dan dua fungsi sebelum ni, fungsi linear dan juga fungsi linear dan juga fungsi linear dan juga fungsi kuadratik. Kerana saya betul lupa apa fungsi yang kita belajar. Okey, empat tu sangat empat tu fungsi tu sangat penting. Orang kata macam fungsi wajib lah. Yang perlu awak tahu, dan kita akan gunakan semua konsep ni sampailah habis kuliah lah sampai topik yang terakhir, topik yang ketujuh. Jadi secara overallnya cerita fungsi ni dia ada dalam peperiksaan pertengahan semester nanti tentu, dan juga dia ada dalam peperiksaan final exam nanti. Cuma cara kita melihat, kita tak akan melihat berbezalah. Mungkin untuk ujian dia fokus pada bentuk dia, fokus pada rajah dia macam mana, cara mengira. Tapi dalam bentuk final exam masih fungsi log, masih fungsi eksponen, tapi kita lihat dalam skop yang berbeza. Kita mencari, kita mempelajari fungsi-fungsi tersebut dengan lebih mendalam dengan menggunakan teknik-teknik yang berbeza daripada apa yang kita sedang belajar ni. Itu beza final exam dengan kita punya ujian tu. Jadi sebagai pelajar, anda kena menguasai keseluruhan perkara yang berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi. Okey, jadi basically itu saja yang berkaitan dengan fungsi log dan juga dengan bab 1 dan bab 2 ni. Agak panjang lah. Memang dia agak panjang untuk untuk sebab dia penting. Agak panjang dia dan dia penting. Okey. Sebelum sebagai biasa ada latihan. Di setiap bab ada latihan. Latihan ni banyak. Saya tak dapat nak sentuh satu persatu. Begitu juga bahagian aplikasi. Okey, bahagian aplikasi ni saya akan sentuh dalam bab 3 dan bab 4 secara tak langsung, iaitu di mana kita akan guna banyak eksponen dan log, terutama dalam bab yang kedua dan dalam bab yang ketiga dan bab yang keempat. Okey, yang untuk aplikasi dalam ni saya skip, tapi saya tinggalkan untuk anda buat udang kaji. Jika ada soalan anda boleh tanya. Okey, cuma sebelum saya beralih kepada bab seterusnya, saya nak
ambil satu latihan. Katalah, okey, saya nak rujuk latihan yang ini, contoh 2.12. Saya nak ambil dua soalan kat sini. Muka surat 66. Soalan pertama dan soalan kedua. Ini asas log dan juga asas eksponen tu. Okey, saya nak ambil soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 ni. Okay, saya tulis balik pada bahagian apa ni? Tak whiteboard ni lah. Okey, jadi katalah dia kata diberi fungsi berikut. Selalu soalan yang diberi given in the 10 kuasa 10 kuasa log x kuasa 2 sama dengan 36. 10 kuasa log x kuasa 2 sama dengan 36. Soalan dia, x sama dengan berapa? Cari x. Kira x. Sama dah tu. Jika log 10 kuasa log x kuasa 2 sama dengan 36, berapakah x? Itu contoh soalan ni lah. Kalau nak disimpelkan. Okay, macam mana nak tackle soalan ni? Soalan ni dia tak tanya pun. Dia tak akan tulis gunakan log, gunakan eksponen, gunakan itu, gunakan ini, tak ada. Dalam latihan mungkin awak boleh jumpa. Dalam soalan exam dia tak. Bila kita soalan exam kita nak menguji kepahaman pelajar tu. Bukan sekadar nak uji dia tahu tak tahu. Kita nak uji pemahaman setelah dia datang kelas dan setelah dia buat latihan yang diberikan. Okey, nak selesaikan X. Ini tip dia. Kalau X tu berada pada kedudukan kuasa, macam kes ni. Sekarang ni X ni dia berada pada kedudukan kuasa. Dia berada pada kedudukan kuasa. X tu jadi kuasa. Macam ni kan, kuasa tu simple. 10 kuasa X. X kat kuasa. Kalau saya tulis 10x, 10x tu ialah 10 darab x yang kita banyak guna sebelum ni. Itu bukan kuasa. Itu adalah yang biasa untuk linear. Tapi kat sini 10 kuasa x. Dan kita nak selesaikan x. Segala elemen, segala unsur yang awak nak selesaikan dia berada pada kedudukan x. Pertama kita kena turunkan tu. Apa yang kita kena buat? Fokus kita kena turunkan x yang ada kat kuasa tu. Ni letak, kena turunkan, letak kat depan. Turunkan, letak kat depan. Turunkan dia supaya dia orang kata selari setara dengan nombor 10. Dalam matematik, satu je cara dia. Terutamanya untuk kelas ni lah. Ada beberapa cara juga. Satu saja cara dia. Tukar untuk, okey, apa tujuan dia? Tujuan dia nak cari X. X tu kat mana? X tu berada pada kedudukan. X tu berada pada kedudukan kuasa. X tu berada pada kedudukan kuasa. Jadi kita kena turunkan dia. Untuk turunkan X ni, kita kena tukar dia jadi fungsi log. Tukar fungsi tersebut keseluruhan kepada fungsi log. Bahagian kanan dan bahagian kiri. Jadi apa yang saya buat? Okey, nak tukar dia jadi log, ada dua log yang awak boleh gunakan. Bergantung apa? Sebab dalam kalkulator dia ada. Itu je jawapan paling mudah. Log asas 10 dan juga log asas I. Itu je. Awak boleh pilih mana-mana. Log asas 10 dalam kalkulator dia tulis log. Kita boleh gunakan log ni. Dalam log asas I ialah ln. Jadi katalah sekarang ni saya nak tukar dia jadi log. Okay, saya nak tukar dia jadi log. Dia akan jadi log 10 kuasa log x kuasa 2 sama dengan log 36. Ini dia punya jalan kerja dia. Macam mana nak selesaikan log ni. Ini dia punya jalan kerja lebih kurang lah. Jadi bila kita tukar jadi log, ni kalau awak lihat dalam ciri-ciri log tadi, betul log. Bila kita tukar jadi log, automatik kita boleh turunkan ni. Yang ini ke depan. Dia akan jadi, bahagian ni akan jadi apa? Log, ni kuasa x kuasa 2. Ni kuasa dia, satu dia langkungan. Letak kat depan. Ni log 10 fungsi dia, sama dengan log 36. Ada soalan, anda boleh tanya. Okay, sekarang saya dah turunkan kuasa dia. Dah senang dah. Okey. Fikir, apa lagi yang kita boleh ringkaskan? Kalau boleh ringkas. Sebab tu petua tu penting. Petua tu akan bantu kita ringkas dengan cepat. Nampak? Setakat ni saya tak gunakan kalkulator lagi. Okay, cuma kat sini kita tahu, log ni, log yang kita tulis, log yang kita pilih ni, yang saya kata
pilih salah satu ni. Log itu ialah sebenarnya log asal 10. Saya tulis warna biru Sebab apa? Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Yang 10 ni. Sebab kita tahu itu ialah log asal 10. Bila kita tulis macam ni, awak nak tulis boleh tak? Boleh. Tak nak tulis 10 tu boleh tak? Boleh. Kedua-duanya betul. Tu cara saya senang je. Kalau kedua-dua tu benda tu betul, kadang-kadang memang kita kena pilih yang mana lagi bagus. Kalau yang lagi bagus, jangan tulis. Sebab amalan dia begitu. Kalau nak tulis salah tak? Dalam exam tak salah. Cuma amalannya kita tak tulis. Itu je. Kalau tulis salah tak? Tak salah. Kalau tak tulis pun tak salah. Yang mana lagi bagus? Jangan tulis. Kita hanya tulis log saja. Itu amalan yang terbaik bila kita tulis log. Jadi jarang jumpa log asal 10 ni ditulis lengkap log asal 10. Selalunya ditulis perkataan log saja. Saya harap semua faham apa yang saya nak sampai. Kalau tak faham, sila tanya. Okey, jadi sebab tu log asal 10 tak ada ni. Saya nak padam sebab saya nak latih awak supaya biasakan ni. Tapi kita tahu itu log asal 10. Okey, bila kita ada log asal 10, kita ada satu perkara ni. Yang ini ialah kalau saya detailkan log 10 bahagi 10. Yang 10 ni ialah B, yang 10 yang kedua yang besar tu ialah X. Asas sama dengan domain dia. Asas sama dengan X. Bagi mana-mana log yang B dia sama dengan X, jawapan dia sama dengan 1. Ini yang kena masukkan kepala lah. Kena hafal ke, nak faham pun boleh, nak hafal pun boleh. Tapi untuk exam, sangat penting benda ni. Cara tak sedar kita gunakan ni. Jadi, saya boleh ringkaskan bahagian log 10 tu 1. Ini jadi apa? Log X kuasa 2 sama dengan log 36. Log X kuasa 2 sama dengan log 36. Okey, di sebelah kanan pun saya, di sini saya ada log asal 10, di sebelah kiri, di sebelah kanan pun saya ada log asal 10. Okey, ini yang perlu ingat. Kalau tak faham tanya Okey, jika jumpa keadaan begini. Sebelah kiri log asal 10, sebelah kanan pun log asal 10. Terutamanya dalam situasi macam ni. Tapi bukan semua keadaan Okey, kita boleh slash dia. Boleh buang dia. Kita boleh buang dia. Jadilah X kuasa 2 sama dengan 36. Dia jadi eksponen. Gunalah peraturan eksponen. X kuasa 2 sama dengan 36. X sama dengan berapa? X sama dengan punca kuasa 36. Jawapan dia, tekan kalkulator, jawapan dia 6. Tapi oleh kerana jawapan dia 6, 6 tu betul tapi belum tepat. Kenapa? Kita ada dua keadaan. Kita balik, kalau X kuasa 2 kan? X kuasa 2 sama dengan 6. Sebab X tu kita perlu kuasa 2 kan? Kita ada satu lagi nilai dia, negatif. Sebab apa? 6 darab 6 dapat 36. Yang ini negatif 6 darab negatif 6 pun dapat 36. Kat sini awak kena ambil tahulah. Bila kita punya kuasa 2 kan, atas nombor ada dua jawapan dia. Satu positif, satu negatif. Okey. Ada soalan? Kalau ada soalan sila tanya. Atau contoh yang pertama lah cara jawab. Begitu juga untuk contoh yang lain. Satu lagi, sebelum kita break ataupun sebelum kita tamatkan bab 1 ni, kita perlu pindah ke bab 2 iaitu lihat soalan yang kedua ni. Soalan yang kedua dalam buku ni. Okay, saya cuba jelaskan. 49 kuasa X campur 2 sama dengan 7X tolak 34. Okay. Saya ada 49 kuasa X campur 2 sama dengan 7 kuasa 3X tolak 4. Berapakah X? Kali ini ada 2X kiri kanan. Dua-dua pada kedudukan kuasa. Ini dia berbentuk eksponen. Dia berbentuk eksponen. Boleh tak nak pakai log? Boleh, tapi payah. Paling senang guna eksponen. That's why kadang dilema juga. Macam nak tahu mana paling senang, mana paling susah.
nak guna pendekatan log ke, nak guna pendekatan eksponen ke, itu hanya boleh jawab jika anda dah banyak buat latihan. Anda boleh teka. Orang kata boleh agak. Orang kata kan bahasa biasa boleh agak-agak apa yang sesuai. Okay, bagi kes ni, saya akan tunjuk. Tak payah tukar jadi log. Sebab dia tak perlu log. Kalau tak boleh, barulah boleh kena tukar jadi log. Log tu macam final solution dia untuk selesaikan eksponen ni. Okey, tip dia. Cara paling mudah, fikirkan. Boleh tak dapat, yang ini B sama dengan 2. Yang ini, katalah yang sebelah kiri, B sama dengan 49. Boleh tak kita kena fikir, untuk selesaikan dengan mudah, saya kena samakan asas dia. Sebelah kiri asas dia 49, sebelah kanan asas dia 7. Samakan, boleh tak kita nak samakan asas dia 49 dengan 7? Nak jadikan kedua-duanya 49 ataupun nak jadikan kedua-duanya 7. Cara yang paling mudah, sebab kita 49 ni sama dengan 7 kuasa 49 ni ialah 7 kuasa 2. Jadi saya boleh tukar dia jadi 7 kuasa 2 darab X campur 2. Sama dengan 7 kuasa 3X tolak 3X tolak 4. Tujuannya saya nak sama dengan kuasa. Jadi kat sini saya boleh selesaikan 7 kuasa 2 darab X, 2X campur 4 sama dengan 7 kuasa 3X tolak 3X tolak dengan 3X tolak dengan 4. Dalam buku lagi sekali muka surat 66. Okey. Bila jumpa keadaan macam ni, dah boleh senyum dah. Sebelah kiri asas dia 7, sebelah kanan asas dia 7. Dia macam log tadi. Sebelah kiri log, sebelah kanan log, asal sama. Sama je asas kiri dan kanan, kita boleh slash. Jadi, yang tinggal apa? Ambil kuasa saja. 2X campur 4 sama dengan 3X tolak 4. Ini hanya boleh kita buat kalau sebelah kanan, asas sebelah kanan sama dengan asas sebelah kiri. Sebab tu penting untuk samakan dia punya asas. Jadi kat sini, barulah kita boleh selesaikan. Okey, saya susun 2X tolak 3X. Saya suka letak yang X sebelah kiri. Awal nak letak belah kanan pun boleh. Negatif 4 tolak 4. Negatif 5X sama dengan negatif 2X tolak 3, 5X pula. Okey. Ini ialah negatif X lah. Negatif X sama dengan negatif 8. Negatif X sama dengan negatif 8. Sebab ni sini negatif, sini negatif. Jadi X sama dengan 8. Ini jawapan dia. Bergantung pada, ini cara nak dapatkan nilai X. Sama ada dia boleh dalam bentuk eksponen ataupun dia boleh dalam bentuk log. Macam mana nak selesaikan? Bergantung pada keadaan fungsi tu. That's why saya alu-alukan untuk anda buat semua latihan yang ada dalam buku untuk tujuan menambahkan anda punya pemahaman yang berkaitan dengan terutamanya dua fungsi. Ada banyak lagi soalan. Yang sukar ada, yang senang ada. Cuba jawab ke semuanya. Pastikan anda boleh jawab semuanya. InsyaAllah. Kalau anda percaya kuasai semua soalan yang ada dalam buku ni, saya tak nampak apa halangan anda masa peperiksaan nanti ataupun semasa ujian nanti. Okey. Jadi umumnya itu saja yang berkaitan dengan bab 2, yang berkaitan dengan fungsi. Tamat sudah bab yang kedua. Okey, saya rasa kita break dulu. Kalau ada soalan anda boleh tanya. Kalau tak, kita break selama 15 minit. Lepas break kita masuk topik yang ketiga, iaitu matematik kewangan berkaitan simple interest dan compound interest. Ada soalan sebelum kita break? Okey, kalau tak ada soalan, kita rehat dulu 10 minit. Boleh ya? Kita rehat 15 minit lah. Sekarang 10.20. Kita sambung balik pukul 10. Pukul 10.35 nanti. Boleh kita rehat sekarang? Okey, boleh doktor. Boleh. Okey, kita rehat dulu ya.